Oke, salam dan salam sejahtera dan selamat petang semua ya. Hari ini ataupun semalam saya rasa uh, orang di luar sana ataupun rakyat Malaysia telah pun mendengar ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Lamli dalam podcast beliau yang melibatkan kementerian beliau juga ya, yang sebelum ini kecoh yang mana konon-kononnya Rafizi Lamli seleweng dana RM 1.1 bilion dan juga RM 2.5 bilion tau. Ini bukan satu jumlah yang kecil. Dan serangan ini memang dibuat oleh orang-orang yang dekat dengan Anwar Ibrahim. Dan satu perkara lagi yang paling menarik di sini ya. Cerita berkenaan dengan Anwar Ibrahim ini. Cerita yang pada saya pun baru dengar. Dan saya pun baru tahu bahawa sebenarnya yang merancang untuk penyokong-penyokong Anwar Ibrahim begitu aktif sekarang ni adalah kerana mereka ni jadi ceplos yang memang diketuai oleh Anwar Ibrahim sendiri. Saya amat terkejut ya semalam apabila Rafizi Lamli menyatakan bahawa Anwar Ibrahim adalah ketua ataupun menjadi Saitro tahu, cyber trooper sekarang ni Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sendiri jadi cyber trooper tahu. Dia post satu posting, dia sharekan dekat dia punya orang untuk dijadikan bahan konten. Ini paling lawak. Lepas tu Anwar Ibrahim juga sebarkan untuk serang parti muda, untuk serang Daim, isteri Daim, anak Mahathir. Jadi di sini juga Rafizi cakap bahawa Anwar Ibrahim juga telah pun kita lihat sebagai menunjuk belang ya, apabila mempertahankan isu Azam Baki ini. Ini yang saya dapatlah, tapi saya lebih kepada apa yang berlaku di Kementerian Rafizi yang sebelum ini saya dah kata kamu orang daripada PKR itu sendiri menyerang Rafizi Lamli, sebenarnya kamu sedang menembak Anwar Ibrahim, bukan menembak Rafizi. Dan hari ini apa yang Rafizi cakap ni, kalau saya Rafizi Lamli, saya tak payah cakap. Biarkan ceplos menyerang dan biarkan akhirnya siasatan berlaku dekat kementerian itu, dan biarkan SPRM masuk dan menyiasat. Selepas itu akhirnya terbongkar semua, Anwar Ibrahim sangkut, Tengku Zabrul sangkut, KSN, TKSN dan apa semua KSU dan sebagainya, program negara dan juga siapa yang terbabit di situ semua akan sangkut. So akhirnya sama-sama masuk dalam mahkamah. Dan disitulah kita boleh lihat siapa yang kena. Tapi dua perkara yang menarik dalam isu ini adalah Rafizi Lamli. Dia menyatakan bahawa dia mengalu-alukan untuk siasatan itu dilakukan. Sekarang ini Anwar Ibrahim dan Tengku Zabrul sedang menggali lubang untuk menguburkan diri diorang sendiri dalam PKR. Dan orang-orang PKR sedang menggali kubur untuk Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri pada PRU ke-16. Ini adalah satu yang bagus, tepuk tangan. Kerana telah berjaya memperbodohkan diri sendiri. Kan? Rafizi Lamli, dua perkara yang Rafizi Lamli tekankan adalah yang pertama, lakukan siasatan. Kalau sekarang ini Anwar Ibrahim dan Tengku Zabrul tersepit tahu sebab dua perkara Rafizi ini. Rafizi Lamli alu-alukan untuk buat siasatan di kementerian itu dan juga buat siasatan terhadap Rafizi Lamli. Yang kedua, kamu orang mahu atau tidak, buat siasatan atau tidak, Rafizi Lamli akan saman kerajaan Malaysia. Rafizi Lamli nak saman kerajaan dah. So, dua-dua pun tetap kena. Kamu orang pergi buat siasatan, kamu kena. Kamu tak pergi buat siasatan pun kamu akan kena. Rafizi Lamli semalam dia cakap dia akan saman kerajaan Malaysia dalam perkara ini. Sebab Rafizi Lamli cakap banyak perkara lah. Terutamanya SPRM. Apabila belum tuduh orang dah pakai baju kuning, lepas tu keluar kenyataan seolah-olah dah menjatuhkan moral orang, macam-macam lah. So di sini kita lihat bahawa
banyak perkara yang Rafizi Ramli cuba rungkaikan semalam, tetapi saya lihat macam masa dia tak cukup. Dan dia bercerita juga tentang Nurul Izzah. Nurul Izzah pun boleh terlibat ni. Lepas tu Menteri Besar Selangor pun boleh terlibat. Apabila Nurul Izzah dikatakan menjadi penasihat semikonduktor di Selangor, yang melibatkan Nurul Izzah yang menjadi penasihat tau. Dan benda ini berkait dengan projek ini yang melibatkan sejumlah wang. Rafizi cakap semalam 50 juta untuk bajet yang dipegang oleh Nurul Izzah. Jadi dekat mana ceritanya yang Rafizi makan duit? Yang sekarang ini bersangkut dengan duit Tengku Zabrul. Dan paling juga kita takut ya adalah apabila melibatkan projek, tender dan sebagainya ini, melibatkan orang kata pelabur asing masuk ke Malaysia ini, yang mana saya dengar semalam Rafizi Ramli kata kita akan membayar sedikit, bukan sedikit, banyak duit terhadap pelabur ini tadi, dan akhirnya kita akan umum FDI. Tapi kita bayar dengan duit rakyat yang berbilion habis. Untuk kita nak tunjuk bahawa ekonomi kita bagus, bawa pelabur masuk dengan kita bagi benefit lain. Dan akhirnya kita rugilah dekat situ kan. Dalam isu ini semalam Rafizi Ramli menceritakan berkenaan dengan isu yang membabitkan kalau siasatan itu berlaku ya. Yang tanda tangan semua dokumen ya. Semalam Rafizi Ramli dah dedahkan ya. Dokumen yang membabitkan perjanjian dengan Am Holding. Rafizi Ramli dah cakap semalam bahawa dia tak pernah tanda tangan pun. Yang tanda tangan itu MITI. Yang tanda tangan itu MIDA. Yang tanda tangan adalah Tengku Zabrul, dan yang tanda tangan adalah Anwar Ibrahim ataupun Amir Hamzah. Ini yang kita dengar Rafizi Ramli cakap semalam. So, di sinilah kita boleh lihat bahawa semakin bocorlah mereka punya ini kan. Rafizi Ramli juga mendedahkan satu hal yang banyak mengejutkan kita. Semakin terlondehlah Anwar Ibrahim. Rafizi mendedahkan Anwar Ibrahim sebenarnya yang konon-kononnya selama ini rakyat semua tertipu. Kita rakyat Malaysia semua tertipu dengan Anwar Ibrahim. Tahu tak? Kau orang percaya tak? Kita orang semua tertipu dengan lakonan hebat Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sebenarnya seorang yang panas baran. Yang kita tertipu selama ini dengan cerita Anwar Ibrahim ini adalah pemaaf taat dewa. Tak ada. Dan karakter itu telah pun kita rakyat lihat. Dia boleh marah dengan orang, dia marah dengan wartawan, dia marah dalam perhimpunan apa semua, dalam dia punya ni semua sekarang ini. Kita tengok. Dekat mana sebelum ini yang kita lihat Anwar ni pemaaf taat dewa, yang dia lemah lembut, bercakap, kontrol bagus. Tak ada. Hari ini terbongkar habis. Bila Rafizi Ramli cakap semalam, baru saya tengok, oh iyalah. Perkara yang orang Malaysia dah lupa tau. Yang begitu lama kita lupa bahawa Anwar Ibrahim ni pemaaf tahap dewa tu. Dan hari ini betul-betul kita rakyat nampak tau. Betulkah orang yang pemaaf tahap dewa dengan perangai yang ada ni? Kalau Anwar Ibrahim pemaaf tahap dewa, kamu orang tak nampak Anwar Ibrahim boleh jawab wartawan, boleh buat ucapan yang tak masuk dalam akal. Banyak perkara yang Anwar Ibrahim sekarang ini, dulu dia jadi ketua pembangkang, dulu dia duduk pembangkang, yang hari ini terbongkar, Tuhan nak tunjuk pada kita tahu. Saya baru, bila saya tengok podcast Rafizi Ramli itu kan, baru saya teringat, yang selama ini, orang PKR duk sanjung Anwar Ibrahim pemaaf tahap dewa, rupa-rupanya berkecai. Saya tak tahu, semakin lama Anwar Ibrahim ni duduk menjadi pemimpin negara, semakin lama
dia menjadi Perdana Menteri, semakin banyak perkara yang selama ini didendangkan seolah-olah manis, tetapi sebenarnya pembohong. Semakin ternampak. Mereka nak londeh Rafizi Lamli, tetapi Rafizi Lamli ini manusianya lurus bendul. Kau orang nak perkenalkan Rafizi Lamli, yang konon-kononnya Rafizi Lamli yang tanda tangani dokumen-dokumen yang melibatkan ni, dan kamu orang kata Rafizi Lamli tergesa-gesa. Rafizi Lamli bukan bodoh lah. Setiap dokumen yang Rafizi Lamli, sedangkan nak pergi jumpa Anwar aja pasal parti. Rafizi Lamli nak pergi jumpa Anwar Ibrahim aja soal parti dulu. Dia pergi bawa orang untuk dijadikan saksi dia. Dia nak jumpa Anwar Ibrahim aja, dia dah jumpa orang. Saya tak nak cakap lah, ini bulan puasa, berkenaan dengan kalau Rafizi Lamli datang seorang-seorang, takut dia nanti jadi macam cerita Yusuf Rauter lah. Kan? Pandai Rafizi ni. Patutlah Rafizi Lamli tak terkena, kan? Rafizi Lamli jumpa Anwar, dia tak pernah pergi seorang tau. Dia bawa saksi, dia bawa orang tau. Pandai Rafizi Lamli. So dia tak kena isu lah. Kalau tidak, memang kena isu Yusuf Rauter lah. Sebab itu Rafizi boleh bertahan lama dalam PKR tu rupanya. Kan? Tapi saya tak nak tuduh benda tu lah. Ini bulan puasa ni. Tapi bila saya fikir-fikir semalam, banyak perkara yang Rafizi cakap pasal benda ni lah. Dan bila kita tengok isu yang melibatkan Rafizi Lamli ni, banyak yang menjadikan saya satu kemuskilan tau. Dan Rafizi dedah, sedikit-sedikit kita dah faham. Anwar Ibrahim lebih sayangkan Tengku Zabrul nak dibandingkan dengan Rafizi tau, kalau kita tengok. Anwar Ibrahim dah ada buah hati yang lain, kan? Buah hati dia Tengku Zabrul. Sebab itu Tengku Zabrul tu memang dijagalah oleh Anwar Ibrahim, kan? 2 kali dulu. Apa yang Anwar Ibrahim cakap, semua makan diri dia tau. Kita macam orang bodoh tau tengok Anwar Ibrahim sekarang ni. Bayangkan dulu Tengku Zabrul tu, siapa nak nafikan cakap saya, nafilah. Tengku Zabrul tu, Anwar Ibrahim yang beria nak buang dia dulu tau. Anwar Ibrahim nak buang Tengku Zabrul tu. Apa berlaku dengan Tengku Zabrul? Apa yang berlaku dengan Tengku Zabrul sekarang ni? Bukan dibuang, disambung jadi senator. Sudah 2 kali jadi senator, tak boleh lagi jadi senator. Kat mana dia pergi letak sekarang ni? Sampai Tengku Zabrul tu boleh masuk PKR lah. Sampai dah boleh masuk PKR Tengku Zabrul. Apa yang Anwar Ibrahim cakap, itulah dia. Kalau dia cakap tidak, bermakna dia buat. Kalau dia cakap buat, bermakna tak buat. Dia terbalik. Kamu tengoklah, apa yang dia nafikan, dia buat. Dia nak pecat Tengku Zabrul. Macam-macam dia cakap dengan Tengku Zabrul. Hari ini Tengku Zabrul dia angkut, dia inang, dia jaga baik-baik. Itu dengan Tengku Zabrul. Kamu orang tengok, apa yang dia buat dengan Azam Baki ni. Dia nak pecat, dia nak siasat, dia nak rombak SPRM. Apa dia buat sekarang? Dia buat 3 kali sambung terhadap Azam Baki. Sebab itu saya kata, apa yang Anwar Ibrahim cakap dia nak buat, itu benda memang dia takkan buat. Tapi apa yang Anwar Ibrahim cakap dia tak nak buat, itulah dia buat. Kamu tengok. Dia cakap dengan pemimpin Sabah dan Sarawak. Kamu orang dengar tak apa dia cakap? Laksanakan MA63. Itu adalah janji yang telah dimenterai oleh pemimpin-pemimpin lama kita. Dia cakap tau. Sekarang ni saya nak beritahu apa jadi dengan MA63. 3 tahun dah masuk tahun keempat, masih dalam rundingan. Ada beberapa perkara, ada 9 perkara aja. Daripada 38 perkara, 38 perkara antara Sabah dan Sarawak ni tadi
yang selesai 9 ni. Mana cerita Anwar Ibrahim kata tunai? Kamu orang tengok dekat Sabah. Kamu orang semua tahu tau. Dia cakap dia bayar 40% Sabah itu, yang mana dia kata 17 bilion. Sampai hari ni orang Sabah tunggu, tak ada duit tu. Anwar Ibrahim cakap dia nak turunkan harga minyak. Dia nak turunkan harga minyak kan? Kamu tengok harga minyak turun tak? Itu bukan harga minyak turun. Harga minyak tu naik. Tapi dia pergi potong dekat subsidi. Itu bukan harga minyak turun. Itu subsidi. Mana ada buat? Apa benda yang Anwar Ibrahim buat setelah dia dapat jadi Perdana Menteri? Yang dia janji semua dia tak buat. Dia janji dengan askar dulu. Saya ni bekas askar tau. Bukan askar botak lah. Askar betul. Saya tak botak saya. Dia janji dengan askar dulu macam-macam tau. Apa yang dia buat tak buat. Banyak janji dia. Kalau kau nak bagi FDI kita, nak nampak ekonomi kita cantik, tapi kau bagi pelabur, sekarang ni Anwar punya cerita, mudah bahasa saya nak beritahu Anwar Ibrahim nak pelabur ni masuk ni dalam Malaysia, dia dengan Tengku Zakrul ni. Dia gunakan duit kita untuk bagi macam reward. Okey, macam saya ni orang pelabur daripada Amerika. Saya nak datang melabur dekat Malaysia ni. Dia nak suruh saya datang melabur kat Malaysia, dia bayar dekat aku 1 bilion ke 500 juta ke untuk aku datang melabur kat Malaysia. Lepas tu, apabila aku dah datang melabur kat Malaysia ni, ada FDI lah untuk dia umum. Dia dengan Tengku Zakrul. Maka dia umumlah FDI ni. Apa Rafizi cakap semalam? Sakit hati. Kau gila ke duit rakyat, kau pergi gunakan untuk pergi buat bodoh punya kerja macam ni. Daripada kau panggil pelabur luar, kau bayar berbilion-bilion, berpuluh bilion kau bayar dekat pelabur luar untuk nak melabur dalam negara ni. Baik kau panggil, cari kepakaran anak tempatan, kau buat kilang apa ke yang patut untuk Malaysia ni. Kau pergi bayar pelabur asing untuk nak melabur kat Malaysia ni, kaya gila apa? Patutlah pelabur nak datang melabur kat Malaysia, kau bayar. Itu maksud yang Rafizi cakap tau. Kalau kamu orang ini bahasa yang mudah, saya fikir bahasa itulah yang mudah. Ada yang faham tak? Anwar Ibrahim yang dia untuk pergi luar negara tu, yang dia konon-konon cari pelabur, aku pun tak tahu. Kamu orang tahu tak? Dia pergi negara ini, pergi negara itu, pergi negara itu. Dia konon-konon cari pelabur. Yang kononnya dia orang bawa pelabur masuk sini. Itu sebenarnya dia macam menyogok. Kau panggil, okey. Itu yang saya cakap tadi. Panggil kamu, contohnya siapa yang ada dalam ni. Dia panggil Alang ni. Dia panggil Abu Bakar yang ada dalam ni. Si Alang tu daripada US. Si Abu Bakar ni daripada Korea. Okey, kau datang melabur kat Malaysia ni. Tak apa, kau bayang kau. Kau ambil ni 1 bilion. Kau si Alang, kau ambil 1 bilion. Mati kita kerja Anwar ni. Anwar dengan Tengku Zakrul ni punya kerja lah. Memanglah. Lepas tu ke umum FDI. Oh ni. Saya muskil dah ni. Banyak perkara yang saya dah muskil lah kerja Anwar Ibrahim ni. Yang saya heran Jadi Anwar Ibrahim selama ini pergi luar negara ni buat apa sebenarnya? Betul-betul Anwar Ibrahim ni nak pergi cari glamour dekat negara luar. Tak ada manfaat tau Anwar Ibrahim ni. Pergi luar negara. Dah 3 tahun, 4 tahun dah kita tengok Anwar Ibrahim ni keluar masuk luar negara. Kalau setakat kau nak pergi bawa pelabur, yang kau kena rasuah, macam rasuah lah. Macam kau nak kena sogok orang pergi buat perniagaan dekat negara kita ni, senang lah. Habis berbilion benda macam bodoh macam ni tau. Di sinilah berlakunya ketirisan, di sinilah berlakunya rompakan duit tau. Sebab tu Tengku Zakrul tak berani umum dalam kabinet, dia kata rahsia kerajaan.
Saya nak beritahu yang Rafizi cakap malam tadi dia macam ni tau. Contoh ada company daripada Korea. Company buat kereta. Komponen kereta. Nak datang melabur dekat Malaysia, maka kerajaan Malaysia nak suruh dia datang melabur ni, kerajaan Malaysia akan bayar kepada syarikat Korea ni 1 bilion tau. Duit ni dia bayar. Dia bayar 1 bilion. Tapi saya tak tahulah sama ada duit ni dia bayar direct. Contoh, ini contoh supaya kamu orang faham. Dan 1 bilion ni kau bayar dekat syarikat Korea ni. Tapi sebenarnya syarikat Korea ni sama ada kau bayar direct dengan orang kata invoice bawa macam ni, ataupun kau di situlah berlaku rasuah tau. Yang Rafizi cakap semalam. Bila kerajaan bayar kepada syarikat Korea ni 1 bilion, kemungkinan daripada syarikat Korea ni dia akan bayar balik 200 juta ataupun 300 juta. Di sinilah berlakunya ketirisan dan rasuah itu. Ini yang diterangkan oleh Rafizi semalam, tetapi mungkin ramai yang tak faham dengan teknikal itu. Bahaya tau. Benda ini bukan saja di zaman Anwar. Benda ini berlaku daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu Rafizi Lamli sangat marah dalam isu itu. Kerana Rafizi Lamli tahu bahawa duit itu duit rakyat. Bayangkan, duit negara ni kau pergi gunakan untuk bawa pelabur masuk, lepas tu kau bayar dekat pelabur yang nak melabur dekat Malaysia. Kalau ada, bayangkan kalau 30 bilion kita habis dengan kerja bodoh macam ini, 30 bilion kan kita habis dengan kerja bodoh macam ini, baik 30 bilion 3,000 juta ni, kita gunakan untuk kita buat syarikat negara kita sendiri. Bantu syarikat-syarikat anak-anak Bumi Putra yang ada potensi dalam semiconductor ke, dalam bidang-bidang lain ke. Jadi kita boleh keluarkan produk made in Malaysia tau. Daripada kita habiskan duit bodoh-bodoh bagi dekat pelabur asing. Kita sekarang bagi duit bodoh-bodoh dekat pelabur asing tau. Ada yang tanya ni, kenapa hanya hari sekarang ni Rafizi ini Pop May ni. Dalam bahasa Inggeris lah, tapi saya terangkan dalam bahasa Malaysia lah why Rafizi not only the over the can speak. Sebab Rafizi Lamli itu bekas Menteri Ekonomi lah. Dan benda ni Rafizi Lamli dah kata dia dah tanya dekat Parlimen, tetapi Tengku Zaprul menyatakan bahawa ini rahsia kerajaan, rahsia negara. Kalau benda melibatkan duit yang berbilion-bilion, lepas tu kau cakap rahsia. Saya tak tahulah. Dah banyak orang ni makan duit ni. Macam ni je rupanya. Kita harapkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, boleh menyelesaikan masalah negara. Rupa-rupanya dia letak Tengku Zaprul sama 2x5, sama macam dia sendiri juga. Sebab itulah dia sayang dengan Tengku Zaprul, boleh bersekongkol. Dia sayang dengan Azam Baki, boleh bersekongkol juga. Menteri Ekonomi ni menteri perancang tau. Yang tak ada, kalau orang tak nak duduk dekat Menteri Ekonomi ni. Bukan ada lubang duit dekat sana. Lubang duit ni menteri dia, kalau dulu Menteri Pertahanan, sebelum kena tangkap apa semua jenderal-jenderal ni, di situ bajet besar. Yang kedua, yang bajet besar juga Menteri KDN. KDN ni kuasa dia besar, bajet dia pun besar, kementerian dia besar. Kementerian Pendidikan antaranya juga besar. Tapi keseluruhan kementerian ni memang besarlah bajet dia. Rosak tau. Kita tengok Fadlina hari tu, umum satu bilik darjah. Nak buat, dia kata, sekurang-kurangnya 250,000 ke 500,000 satu bilik darjah.
tercengang semua masyarakat dekat luar. Ini dah kerja dah merepek dah tahu. Anwar Ibrahim ni dah buat kerja merepek. Semakin ke depan ni semakin merepek. Lagi satu, ucapan-ucapan dia dengan pejabat-pejabat awam pun dah ni. Dan paling mengerikan juga zaman Anwar Ibrahim ni, kita ingat dia reform. Tak. Saya dengar banyak lagi semalam apabila Rafizi cakap macam tu. Ada lagi pejabat-pejabat awam ni yang menjadi kaki bodek, kaki ampu yang kau boleh ganggu pula orang-orang politik ni. Saya dah tak tahulah. Benda ni saya nampak sukar dan mustahil untuk kita nak keluar daripada perkara yang lama ni, integriti ni. Kerana orang-orang lama, pejabat-pejabat awam yang lama ni masih ramai dengan perangai lama. Perlu ada perubahan. Mungkin orang-orang macam kami dan anak muda macam kami ni yang ni akan datang, yang generasi baru ni yang boleh mengubah rentak pejabat awam, baru saya nampak boleh berubah. Tapi kalau jenis-jenis yang lama ni, yang sama umur dengan geng-geng umur yang dah nak pencen-pencen ni, saya tengok masih banyak yang rosak lah pejabat awam. Bukan yang biasa-biasa ni lah. Maksudnya pejabat awam yang kategori yang mempunyai kedudukan ni lah. Geng-geng yang sama umur dengan Azam Baki dan sebagainya ni. Banyak rosak. Sebab budaya politik lama tu. Dan Anwar Ibrahim tak berjaya reformkan. Kalau DAP kata Julai ni, DAP kata kalau tak ada perubahan DAP nak keluar. Sebenarnya kalau DAP nak mendapat maklumat tepat dengan rakyat, memang DAP akan keluar. Ya, Jusa, ya. Rosak. Ini yang kita dengar macam ni lah. Saya tak berapa nak detail sangat. Tapi saya ada yang mana yang saya cuba ringkaskan apa yang Rafizi cakap semalam. So, saya tak nak lama-lama. Itu sajalah sedikit sebanyak yang saya boleh ulas dalam isu ini. Cuma saya ambil poin-poin lah. Nak lebih detail, boleh juga tengok dekat video Rafizi. Saya ni cuma ambil sepintas apa yang saya faham dalam apa yang Rafizi cakap semalam. Sebab Rafizi dia tidak pecahkan lagi kepada detail of item yang dia cakap tu kan. So saya cuba pecahkan sedikit lah supaya kita faham. So itu sajalah. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Nak maki juga saya hari ni, tapi nasib baik bulan puasa, kalau tak aku maki je. Thank you.